Saya Fimi Don, panggil saya Fimi Don lah. Macam tu kan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Fimi, apa khabar? Doing just fine, Alhamdulillah. Natalia apa khabar? Okey ke? Sihat, Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu tentang perkembangan Fimi hari ni macam mana lepas dari pelonggaran PKP ni. Mungkin ada upcoming project ke Fimi boleh kongsi dengan kita? Okay, luckily industri Malaysia disokong kuat oleh kita punya government dan diorang beri peluang pada kita orang di mana walaupun ada di dalam fasa PKP hari tu, kita orang diizinkan untuk bekerja dan berlakon dan melakukan apa-apa penggambaran. Yang penting kena ada vaksin lah, fully vaccinated, itu ada 2 vaksin. By then pun Fimi dah ada projek, kita orang sambung balik projek kita orang keluarga untuk disewa yang tengah keluar sekarang ni. Alhamdulillah dah settle dah. Dan ada juga drama short series untuk Astro Hysteria, dan juga saya baru je lepas habis shoot satu lagi episod yang tajuk dia Diary Seorang Suami untuk TV3 dan dah keluar dah pun. Dan lagi satu, ada satu telemovie yang bertajuk Kerana Setitik Susu. Okey lah, alhamdulillah lah. Saya nampak yang tahun ni actually berpihak kepada saya, Alhamdulillah. Walaupun the first half tu macam aku tak boleh buat kerja ni PKP ni kan, but then kesedahannya Alhamdulillah. Okay. Macam mana pula career music? Sebab kalau kita lihat Fimi paling latest lah lagu berjudul Dal, yang tu pun Fimi nyanyi dengan and then mungkin lepas tu ada tak mungkin upcoming song ke? Sebelum tu saya nak shout out kepada semua tim-tim saya dalam DAL, iaitu Shirograph, Syuk dan juga Afiq Rahim, iaitu kita orang under label 47K Records. Shout out to you guys, and kita orang sangat-sangat bangga dengan achievement kita orang. Walaupun kita orang very independent, kita orang bayar kita orang video clip sendiri, kita orang record lagu sendiri, and views dah nak dekat 400,000 dekat YouTube. We are planning to buat lagu, and kita orang planning untuk buat lagu as a group. Kononnya macam For You To See lah, tapi zaman sekarang For You To See, and kita orang planning nak buat album for next year, which is tahun 2022. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Dan saya juga akan keluarkan single saya. Tengah work on it lah. Sebab saya bukan rapper yang well known as a rapper. Saya seorang pelakon. So kalau boleh saya nak buat sebagus habis untuk orang mendengar. Tadi memang saya fikir tau nak tanya Fimi tentang Fimi tak nak keluarkan single. Sebab selalunya nampak Fimi kan berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain kan. Jadi macam bila kita boleh dengar single tu? Saya sendiri tertanya-tanya Fimi. Soon insyaAllah. Kalau ada, sebab saya tengah work on satu lagu yang bertajuk Sambut. Sambut itu kalau dipanjangkan SAMBUT kan, sebenarnya maksud dia adalah Sampai Aku Mati Buat Untuk Tuhan. SAMBUT, Sambut. So Sampai Aku Mati Buat Untuk Tuhan, dan lagu itu menceritakan tentang keletihan sesiapa saja kat luar sana yang mencari rezeki, sebab Tuhan sayang orang yang penat bekerja. So lebih baik kita penat ni, kita komplain ni, Tuhan aku penat lah kerja, tapi itulah penat yang Tuhan sayang. So itulah dia sebab apa semua benda kita buatlah kerana Tuhan. So sambut. Itulah. InsyaAllah kalau ada rezeki, dapatlah Natalia dengar lagu tu untuk tahun depan. Okay, nak sentuh sikit tentang Kak Puteri Shazlan kan. Fimi pernah tak, yelah Fimi sendiri tahulah Fimi memang sangat popular sebabkan cerita tersebut. Pernah tak Fimi terfikir mungkin like kan best kalau sekiranya ada cerita ataupun drama, filem yang sebegitu yang Fimi boleh bawa lagi lepas ni? Sejujurnya pada masa yang terdekat, masih Kak Puteri Shazlan tu, kalau boleh kita orang tak nak season tu habis. Kita orang nak, sebab Kak Puteri Shazlan dah season ke-3. Kalau boleh kita orang nak teruskan season ke-4, ke-5, ke-6. Tapi disebabkan masa tu Astro kata okay kita stop untuk rancangan Kak Puteri Shazlan ni and so on. At that time kita orang macam best ni kalau buat movie apa semua. Tapi sekarang pada pendapat saya tak rasa saya nak buat remake Kak Puteri Shazlan. Sebab satu, cerita dia mungkin tidak begitu relevan untuk orang sekarang. Yang akan tengok mungkin yang macam contoh Natalia dan orang-orang yang melalui fasa-fasa childhood itu. Dan kalau cerita macam tu kita nak tackle budak-budak kan, sebab dia very fantasy apa semua. Cuma budak-budak zaman sekarang tidak kenal apa itu Kak Puteri Shazlan. Diorang tak tahu cerita tu. Dan kalau saya buat cerita tu, orang akan terimbau kembali Fimi Don yang Kak Puteri Shazlan dulu. Saya tak nak dah, saya nak orang buang dah perspektif tentang Kak Puteri Shazlan. Saya tak nak orang ingat saya sebab saya Fimi Don, panggil saya Fimi Don lah. Macam tu kan. So bila saya buat balik Kak Puteri Shazlan, penerimaan orang akan Fimi ni budak-budak lagi. Saya percaya itulah. So kalau boleh saya nak jauhkan lagi daripada Kak Puteri Shazlan tu. Biarkan dia dekat situ dan biar orang ingat kat situ. Dan biar fenomena penambah baruan manusia dekat dunia ini, dan diorang kenal saya sebagai Fimi Don dan tidak lagi Kak Puteri Shazlan.